Untuk korang yang nak servis brake atau tambah pelinciran di master pump, jangan sesekali guna petrol base atau oil base lubricant dekat brake master pump korang. Dalam brake master pump ada getah jenis EPDM yang berfungsi untuk seal daripada habuk, air dan benda asing masuk ke dalam sistem brake. Bila material EPDM kena petrol base atau oil base lubricant, getah tu akan mengembang dan berubah bentuk. Bila seal dah kembang, habuk, air dan benda asing boleh masuk dan ini boleh buat piston jadi jam atau bergerak tak lancar. Keadaan piston master pump yang tersekat bahaya untuk keselamatan pengguna. Terdapat risiko brake tak dapat dilepaskan ketika brake mengejut, motor berat untuk bergerak atau brake pad jadi cepat haus sebab sentiasa mencengkam brake disc. Jenis yang ramai selalu guna tapi tak sesuai adalah pelincir jenis multi-purpose lubricant. Kalau nak lubricate bahagian ni, wajib guna silicone base lubricant yang EPDM compatible. Yang penting, lubricant tu berasaskan silikon. Jenis ni selamat untuk getah, kekalkan sealing dan pastikan piston bergerak dengan smooth. Ingat, kena pasti jenis lubricant dahulu sebelum guna. Kalau brake korang perlukan servis, lawati impian X terdekat untuk hasil kerja berkualiti.